Berita menarik hari ini. Sedara, edisi siasat mendedahkan 13 ahli Parlimen Barisan Nasional telah pun tarik sokongan ke atas kerajaan Madani. Termasuk Datuk Seri Ismail Sabri. Patutlah kita dengar berkenaan rampasan 177 juta ringgit. Tapi yang kita tak dengar, ni rampasan melibatkan skandal apa? Ataupun projek apa ni? Jadi bilakah Azam Belen dan SPRM nak dedahkan kepada rakyat Malaysia siasatan ke atas Ismail Sabri ini berkenaan dengan apa? Saudara dan sedari, berbalik kepada sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Jika benar dakwaan edisi siasat ni, maka majoriti yang diperolehi oleh kerajaan Madani sekarang ni cuma tinggal 138 ahli parlimen saja. Sekarang kita lihat yang berkemungkinan akan buat benda yang sama lah. Saya tak pasti. Warisan mungkin akan tarik sokongan. Dia ada 3 kerusi. MCA ada 2 kerusi. Jadi sekarang penentu kerajaan Madani ni bawah pimpinan Anwar Ibrahim ni cuma tinggal GPS saja. Dan jika GPS juga menarik sokongan, maka kerajaan Madani ni akan tumbang. Alhamdulillah. Pendapat saya, tuan-tuan, pilihan raya di Air Kuning dan di Sabah ni akan menentu sokongan ke atas Anwar Ibrahim. Jika PH ni dia kalah besar, bila-bila masanya Anwar boleh tumbang. Jadi sekarang formula yang digunakan oleh mereka ni adalah apa? Mereka nak membunuh karakter seseorang. Tapi bagi saya, ia takkan berjaya. Kerana mereka semua ni adalah ahli parlimen kerajaan. Jadi barulah kita nampak sekarang ni kenapa penyokong Anwar Ibrahim ni, dia cuba menggambarkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri dan mungkinlah siapa yang akan kena selepas ni adalah penyokong Perikatan Nasional. Rupa-rupanya untuk menjayakan misi pembunuhan karakter yang terancam. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia?